Haras, rajinnya awak membaca. Buku apa tu? Ali, saya membaca buku Penyalahgunaan Dadah. Banyak ilmu yang saya dapat dalam buku ni. Betul tu, program Nilam memang bagus. Lebih banyak kita membaca, lebih banyak kita dapat tahu. Ya, ilmu ini penting. Kerana kalau kita tidak ada ilmu, kita mudah terpengaruh. Macam ada lagi. Mana? Macam mana nak jadi juara? Sedia. Sedia. Okey, terus. Ya. Akil. Akil. Apa dia? Aku ada barang baik. Nak cuba tak benda ni? Kau boleh menang nanti. Korang buat apa tu? Mana ada apa-apa? Aku nampak dah tadi. Baik kau bagi aku. Kalau tak, aku bagi tahu Husnan. Alah, aku bawa ni je. Apa ni? Ni vape. Ni kat Akil vape. Akil, jangan ambil benda ni. Ni vape. Betul ke? Betul. Dalam buku tadi ada cerita orang yang hidupnya hancur sebab vape. Alamak, baik aku lari. Oi, kau nak pergi mana? Terima kasih Haras. Kalau bukan sebab kamu, mungkin saya dah buat silap. Sebab tu penting membaca. Ilmu boleh lindungi kita. Dah, jom kita bawa dia jumpa Sir. Sir. Ni ada murid bawa barang terlarang ke sekolah, Sir. Apa bendanya? Ni Sir. Astaghfirullahalazim. Awak tahu tak benda ni membahayakan kesihatan? Maaf, saya janji tak buat lagi. Betul ni? Janji? Saya janji, Sir. Ingat semua. Membaca membuka minda. Menjauhi dadah. Selamatkan masyarakat. Katakan tidak kepada dadah. Amalkan budaya membaca. Jom sertai Nilam. Alang-alang kamu semua kat sini. Jom tolong cik. Tolong apa? Jom, nanti saya bagi tahu. Okey. Okey. Kita jalan.